Tuan-puan, simpanlah emas untuk raya tahun depan. Tetapi tuan-puan, adakah ia berbaloi ataupun tidak? Raya tahun ini, ramai yang mengeluh tuan-puan. Duit habis, poket kering, bajet pula lari. Ada yang sampai berhutang sebab apa tuan-puan? Nak balik kampung, nak beli baju raya yang baru, bagi duit raya dekat anak saudara. Tuan-puan, bila tengok balik baki akaun bank, rasa macam nak menangis. Tapi cuba bayangkan, kalau tahun depan semua perbelanjaan tu dah sedia ada. Tanpa apa tuan-puan? Tanpa tuan-puan perlu risaukan tentang bajet lari. Tuan-puan, ada satu cara yang terbukti berkesan, yang mana tuan-puan? Tuan-puan boleh simpan emas. Baik tuan-puan, kenapakah bajet raya selalu bocor? Setiap tahun kita tahu raya akan datang. Tetapi kenapa setiap tahun juga kita terkejut dengan perbelanjaan yang tinggi tuan-puan? Sebabnya tuan-puan, kita simpan duit dalam bentuk tunai. Duit tunai ini mudah bocor sebab apa tuan-puan? Hari ini simpan, esok lusa tuan-puan, kita akan terguna. Bila nampak saja baki dalam akaun kita, akan rasa apa tuan-puan? Ada duit, rasa berduit. Lalu apa tuan-puan? Kita akan berbelanja. Akhirnya tuan-puan, dekat raya, barulah kita terasa terbeban. Baik, kenapa tuan-puan perlu simpan emas? Dan kenapakah emas berkesan? Tapi kalau kita tukar strategi, kita simpan dalam bentuk emas, duit kita akan jadi selamat. Kenapa tuan-puan? Jom saya explain satu persatu. Pertama tuan-puan, emas susah bocor. Yang mana tuan-puan? Tak macam duit tunai yang boleh kita pindahkan dengan satu klik sahaja. Emas pula tuan-puan memerlukan kita untuk ada usaha sikit untuk kita cairkan emas tersebut. Jadi tuan-puan, kita tak mudah tergoda dengan berbelanja. Kedua tuan-puan, nilai emas sentiasa meningkat dalam jangka masa panjang. Emas ini tidak terkesan dengan inflasi. Kalaulah kita simpan RM1,000 dalam bank, nilainya mungkin tetap RM1,000. Ataupun tuan-puan, mungkin berkurang pada tahun hadapan. Tetapi tuan-puan, kalau kita simpan dalam bentuk emas, insya-Allah tuan-puan, nilainya lebih stabil dan boleh meningkat. Ketiga tuan-puan, emas boleh jadi backup kecemasan. Yang mana tuan-puan, kalau tiba-tiba ada hal yang tidak dijangka sebelum raya, emas ini tuan-puan boleh jual atau tuan-puan boleh gadai tanpa rasa rugi yang berlebihan. Cara simpan emas untuk raya tahun depan. Sekarang tuan-puan, kita tahu kelebihannya tentang emas. Tapi tuan-puan, macam mana nak mula? Baik tuan-puan, saya explain satu-satu. Pertama tuan-puan, tuan-puan perlu tetapkan target bajet raya. Contohnya tuan-puan, tahun ini belanja RM2,000 untuk raya. Jadi tuan-puan, tahun depan kita target nak ada simpanan emas bernilai sekurang-kurangnya RM2,000. Kedua tuan-puan, gunakan kaedah 1 gram 1 bulan. Yang mana tuan-puan? Tuan-puan boleh beli sekurang-kurangnya 1 gram emas lebih kurang RM450 harga hari ini. Dalam tempoh setahun tuan-puan, insya-Allah tuan-puan dah ada 12 gram emas. Nampak tuan-puan ya? 1 gram 1 bulan. Ketiga tuan-puan, tuan-puan boleh gunakan Gold Accumulation Program daripada syarikat Public Gold. Tuan-puan tak perlu nak beli sekaligus. Sebab apa tuan-puan? Tuan-puan boleh kumpul sikit-sikit serendah 100. Tahun depan, nescaya dah cukup simpanan emas untuk cover perbelanjaan raya. Keempat tuan-puan, tuan-puan perlulah disiplin dan melupakan simpanan. Tuan-puan perlu anggap emas ini sebagai duit yang telah dibelanjakan. Dan jangan sesekali anda tergoda jual sebelum tiba masa. Ramai orang ingat simpan emas ini hanya untuk orang kaya. Tetapi tuan-puan, hakikatnya orang yang pandai urus keuangan adalah mereka yang mampu merancang lebih awal. Ini bermakna apa tuan-puan? Orang yang berjaya bukannya
sebab gaji mereka besar, tetapi sebab mereka bijak dalam menguruskan keuangan. Kalau kita mula dari sekarang, tahun depan kita akan bersyukur dengan keputusan yang kita buat hari ini. Tuan-puan tak perlu susah hati pun nak buat pinjaman. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita dah ada simpanan yang kukuh. Yang paling penting tuan-puan, bebas dari hutang raya. Jadi tuan-puan, jangan tunggu lagi sampai tahun baru anda nak menyesal. Tuan-puan, sebaiknya tuan-puan mula simpan emas daripada sekarang. Klik saja link di bio saya untuk mula dengan RM100 je dalam akaun Gap Public Gold. Jadi tuan-puan, jangan biarkan raya tahun depan anda menjadi beban. Biarkanlah emas ini bekerja untuk kita tuan-puan.